أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mulakan pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita ulang kaji malam ini ya, kita ingat, faham, dapat kita amalkan, dan kita hadiahkan juga bacaan Fatihah ini kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya muslimin dan muslimat, terutamanya ibu dan ayah kita sama ada yang masih hidup, lebih-lebih lagi yang telah pun pulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Yang berusaha jawatan kuasa surau An-Nasriyah, Kampung Pendian, yang dilakukan bersama imam-imam, Bilal, seterusnya bapak saudara, mak saudara semua, abang-abang, ayah, anak-anak, adik-adik, hadirat-hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni, sihat ke? Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala, malam ni kita bertemu lagi. Nampaknya tak ada Toji Nur Ahmad kita. Mana mengembara ni? Kuala Lumpur ya, alhamdulillah. Jadi malam ni kita akan menyambung ulang kaji kita buku hadis 40 ni dalam muka surat yang ke-75. Tajuk yang ke-6 kan, betul tak? Jadi sebelum kita memulakan perbincangan ini, suka saya ingin membicarakan tentang saya ingin membicarakan satu perkara yang berhubung dengan jamak, ya, solat jamak. Biasa kita berjemuk, biasa kita dengar, saya ingin membicarakan satu tajuk mengenai solat jamak. Biasa kita dengar jamak ni jamak takdim kan. Kemudian jamak apa lagi? Jamak takhir. Kemudian lagi jamak takyah kan. Takyah sembahyang ni.
Tapi hari ini saya nak bincangkan satu tajuk yang mungkin tuan-tuan puan tahu sebagai ulang kaji, jamak suri, ya, jamak suri. Ya, jamak suri ni jamak yang dilaksanakan oleh seseorang yang dalam keadaan masyaqqah, kesukaran. Kesukaran, ya. Contohnya orang itu ada masalah, ada penyakit, ya, penyakit umpama contohnya dia kencing itu menggunakan kantung air tu. Dia kencing dekat luar kan, kencing dekat luar, jadi airnya meleleh. Jadi macam mana cara hendak dia melaksanakan solat? Maka ya ulama menggariskan ada satu namanya jamak suri. Jamak suri ni solat iaitu di hujung waktu yang pertama dan solat di awal waktu yang kedua. Maksudnya kalau contoh Zuhur dengan Asar, solat Zuhurnya di hujung waktu. Asarnya di awal waktu. Contoh sekarang Zuhur masuk pukul berapa? 1.12. Ya kan? Asar masuk pukul berapa? 4.34. Jadi maksudnya Asar tu nak Asar tu lebih kurang dalam pukul 4.10 minit 4 suku tu dia bersiap-siap. Dia siap-siap semua, dia bersih, dia pun solat. Kan? Solat apa? Solat Zuhur lah. Solat Zuhur. Habis elok solat Zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Tumbel lepas itu, kan? Tumbel lepas itu, masuk pula waktu Asar. Maka dia pun teruslah Asar. Maknanya dekatlah Zuhur dengan Asar itu dekat. Begitu juga kalau solat Maghrib dengan Isyak. Maghrib dengan Isyak. Jadi dia mengakhirkan waktu Maghrib, mengawalkan waktu Isyak lah. Maksudnya Isyak masuk berapa sekarang? 8.20. 8.22. Ya. Bila pukul 8 tu dia bersiap. Kan? Pukul 8 siap. Dia pun solat lah Maghrib. Habis Maghrib, tunggu seketika, masuk Isyak. Solat Isyak. Ya. Itu namanya jamak suri. Bagi mereka yang dalam keadaan masyaqqah, kesukaran, kesakitan, uzur, maka ia adalah diharuskan. Tapi kalau kita yang sihat normal ni nak buat macam tu ke? Tak boleh, kita tak boleh saja tunggu ustaz khabar boleh kita buatlah. Dah niat siap-siap ya. Niat macam biasa je, tak ada apa. Cuma waktu tu je. Di hujung Zuhur, di awal Asar. Niat macam biasa. Salli farz zuhri 4 rakaatin ada Imam Ta'ala. Sama. Itu je. Cumanya waktu tu. Biasa kita sembahyang Zuhur awal waktu, Maghrib awal waktu, Isyak awal waktu kan. Jadi ini dihampirkan. Namanya jamak suri. Wallahu a'lam. Baik ya. Jadi kita sambung kembali dalam perbincangan kita, iaitu yang ke-6, yang mana hadis ini masih lagi kita berbicara hadis tentang iaitu pelbagai jenis nasihat. Hadis yang ke-7. Ya, kita ulang hadisnya ya. Adinun nasihah. Adinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama itu merupakan nasihat. Kami bertanya, kerana siapa? Sabda baginda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin orang Islam dan masyarakat semuanya. Jadi malam ini masuk bahagian yang mana pemimpin-pemimpin orang Islam. Yang ke-6 itu. Nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin adalah menasihati mereka. Iaitu apa dia? Menjelaskan kebenaran kepada mereka. Jadi kita ni sebagai orang Islam memberikan nasihat kepada orang-orang sebagai yang disebut pemimpin. Tapi bukan senang ya nak pemimpin ni kan. Dia orang besar-besar, orang atas, kita orang bawah macam mana? Tak kiralah pemimpin itu di tahap mana. Kan? Dalam platform yang mana? Mungkin pemimpin itu pemimpin masyarakat. Kan? Ketua kampung, atau atas sikit lagi pemimpin kawasan, rakyat seumpamanya, atau atas lagi menteri besar umpamanya, tuan-tuan. Jadi mereka ini juga perlu mendapat nasihat untuk memberikan, iaitu mereka ini supaya berada di jalan yang lurus. Kenapa? Kerana pemimpin inilah yang akan membawa kita
Kalau tegak, tegaklah. Kalau bengkok, bengkoklah. Betul tak? Ambil contoh kereta api. Ya tak? Kalau kereta api tu kepalanya tegak, yang belakang pun tegaklah. Kalau kereta api tu depannya dah ngelewor, yang belakang pun tegak tak? Bukan lagi ngelewor. Terjunam terus. Kan terjunam terus. Jadi itulah umpamanya pemimpin itu. Justru ya, seorang pemimpin itu ya, iaitu menjelaskan kebenaran kepada mereka, tidak meresahkan dan tidak menakutkan mereka, membantu dan menolong pemerintah dan perkara-perkara yang hukumnya wajib untuk dibantu, bersedia menjadi para pejuang untuk mempertahankan tanah air daripada musuh luar, menegur pemerintah dengan cara lembut dan berhikmah. Mana dengan lembut? Janganlah dengan cara yang begitu kasar kan. Menyebabkan menjatuhkan air muka. Kita pun kalau nak menegur imam di masjid, di surau pun ada cara hikmahnya tak? Tekan nak negur imam tu, lepas semayang tu imam tu silap sikit kita berwakit. Apakah halnya imam ni? Itu pun tak betul. Kan lepas itu confirm tak datang dah. Kan tak datang semayang jadi imam dah. Bukan tak jadi imam, datang surau bedak dan jinan. Tak nak jadi imam dah. Tegurnya di khalayak kan. Malu lah kawan tu. Kata orang botel apa? You drop my water face. Menjatuhkan air muka. Kan. Pemerintah yang baik ialah pemerintah yang bertakwa. Menolong rakyat yang berada dalam kesusahan. Bermula suatu kehancuran kepada sebuah pemerintahan ialah apabila berlaku hubungan yang tidak baik antara rakyat dan pemerintah. Yang dimaksudkan dengan pemimpin kaum muslimin ialah para pemerintah umat Islam dan sesiapa sahaja yang dilantik oleh mereka. Kan termasuk juga dalam pengertian pemimpin umat Islam ialah para ulama dan golongan islah, golongan yang usaha menggerakkan perubahan ke arah kebenaran atau ke arah kebaikan. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul sallam dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Jadi tuan-tuan, kalau orang yang alim bagi agama disebut ulama. Pemimpin ni sebab apa? Umara. Umara ni dengan ulama kena ada kesepakatan barulah akan berjaya. Kan? Jadi disebut di sini apa dia? Taat kepada siapa? Allah. Yang kedua taat kepada siapa? Rasul. Wa ulil amri minkum. Maksudnya orang-orang pemimpin daripada kalangan kamu. Maksudnya dari kalangan kamu itu, dari kalangan kamu itu ialah wa ul amri minkum, itu maksudnya orang yang beriman. Itu yang kita kena taat. Ya, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau pemimpin itu tidak beriman, pemimpin itu haru biru, kan? Pemimpin pun kulu kelot dandut je kan? Kalau okey je, apa hal jadi pemimpin kan? Pemimpin pun minum arak, pemimpin pun rasuah. Jadi pemimpin seperti ini kita kena tolak. Kena cari pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertanggungjawab. Tanggung dunia, jawab dekat mana? Akhirat. Sebab kalau kita pilih pemimpin yang tidak bertanggungjawab, tidak amanah, pemimpin yang rasuah, yang korupsi, jadi kita pun terpalit sama. Kita pun akan termasuk golongan mereka. Justru kalau kita nak memilih pemimpin yang beriman dari kalangan kamu. Sebab kita termasuk golongan orang-orang beriman, insya-Allah. Kita orang rajin sembahyang, kan pemimpin orang yang tak sembahyang ya. Pilih orang tak sembahyang. Kita rajin amal ibadat, rajin puasa sunat, kan pilih pemimpin orang yang haru biru. Jadi kita pilihlah orang-orang dari kalangan ulama ataupun umara yang mengikut susur galur yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sambung lagi. Adapun para ulama dan golongan islah
Tanggungjawab mereka dalam melaksanakan tanggungjawab iaitu an-nasihah untuk kitab Allah dan Rasulnya adalah besar. Maksudnya tuan-tuan, pemimpin ini, ulama ini orang yang sepatutnya beri nasihat kepada umara sekiranya umara itu sudah menyeleweng ataupun dalam bahasa kitanya mengelewar. Faham mengelewar? Ngelewar kan. Mengelewar, kita kena betulkan. Kita kena betulkan macam dalam solat lah kan. Dalam solat imam tu baca tak betul. Dia baca Fatihah tak betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apa ni imam ni? Katakan tak betul kan, kena betul kan. Ataupun dia lupa dalam sembahyang. Kan macam tu biasa dengar tak cerita ni, biasa dengar ni cerita orang Malaysia dengan orang Indonesia. So pernah cerita dulu. Masa dulu-dulu saya pernah cerita ceramah dulu. Yang orang Malaysia tu dia sembahyang dengan orang Indonesia tu jadi imam. Kan Indonesia ni dia payah nak sebut perkataan idza. Kan dia sebut idza tu jadi apa? Ija kan. Ija. Itu kalau orang Indonesia. Kalau orang Bangla dia tak boleh sebut sin rasanya, S tak sebut. Kalau immigration, immigration. Immigration. Indonesia ni macam orang Cina. Orang Cina pun huruf J tak boleh sebut dia. Dia tak boleh sebut. Betul huruf betul Z tersebut Z. Orang Cina Z tu disebut. Saya ingat lagi. Isteri saya dia panggil orang Cina tu masuk cikgu. Nurul Jaida dia kata. Maksud saya Nurul Zaida, Nurul Jaida awak panggilnya. Kan penjaga orang Indonesia juga Muhammad Zain, Muhammad Jin dia kata. Jadi tuan-tuan bila sembahyang tu orang Indonesia tu jadi imam. Bila tiba wadduha wal laili wadduha wal laili, yang jadi imam tu orang Malaysia. Dia lupa nak apa lah. Sebab apa dia ni rasa sombong bongkak. Kat Malaysia dengan bawa teman kat Malaysia. Jadi imam masjid. Teman tak ada, tak sembahyang dia mah. Kemai sombong. Jadi bila tentang idza tu dia tersebut wadduha wal laili. Dia ulang balik. Wadduha wal laili. Orang Indonesia kata wadduha wal laili. Ijaz saja. Wadduha wal laili. Ijaz saja. Dalam dia pasal belakang. Nak ijaz macam mana? Pada dengan apa? Idza saja kan. Sepatutnya wadduha wal laili idza saja. Dia tulis sebab perkataan tu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi pemimpin ini sebagai ulama ini sebagai nasihat. Baik ya, kepada orang apa itu, kepada kita sebagai memberi nasihat kepada mereka dan mereka nasihat kepada kita. Ulama nasihat kepada pemimpin. Kalau dalam sembahyang, balik cerita sembahyang tadi ni, tak habis lagi ni sembahyang ni. Kalau dalam sembahyang, apakah waktu-waktu yang boleh kita berhenti waktu solat ni? Sembahyang wajib lah, solat wajib. Waktu bila boleh berhenti? Ada beberapa tempat waktu solat ni kita boleh berhenti. Boleh membatalkan solat kita. Maksud dia. Faham tak faham ni? Dengar kita ni. Kan ngantuk? Belum lagi ya? Belum lagi kira okey lah kan? Apakah perkara-perkara yang boleh kita membatalkan solat kita? Kan? Apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan solat? Pertamanya, panggilan daripada Allah kita boleh batalkan solat kita. Panggilan Allah. Faham panggilan Allah ni? Bukan. Mati. Kan mati lah panggilan Allah. Mati. Yang kedua, panggilan Rasulullah. Ini berlaku dalam zaman Nabi lah. Sekarang tak ada dah. Zaman Nabi dulu, ya, tuan-tuan perempuan, zaman Nabi dulu ada seorang sahabat. Dia sedang solat. Nabi panggil dia. Dia terus solat dia. Jadi habis solat tu Nabi tanya. Tadi apa tu aku panggil kenapa kamu tanya? Dia kata yang sedang solat. Dia kata lain kali kalau aku panggil berhenti solat tu. Maknanya tuan-tuan, kalau panggilan Rasulullah boleh berhenti. Kan? Kalau panggilan daripada kawan-kawan boleh berhenti. Allahu akbar. Sah. Nasa. Kita datang rumah ni. Sah. Berhentilah. Kejap awak tengah sembahyang ni. Siapa boleh? Boleh. Tak boleh. Panggilan mak bapak pun tak boleh. Sebab panggilan Allah tu lagi besar. Kecuali kalau solat sunat kan. Solat sunat boleh. Panggilan mak bapak kita berhenti. Tetapi kita boleh membatalkan solat sekiranya berlaku suatu perkara yang uzur.
berlaku dalam kalangan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Apa maksudnya? Katalah kita tengah solat berjemaah. Ya. Ataupun kita solat tu ulur lalu depan kita. Datang berbisa atau boleh berhenti. Ini ulur lalu, kalau jengkel lalu dia tengok, lipat lalu. Tak apa tu, kalau gigit aku kira sabar je dah. Itu boleh berhenti. Ya. Kalau kawan kita tu, tuan-tuan dan puan, jatuh, mana tengah-tengah solat, contoh solat Jumaat kan, dia pening, dia jatuh. Tersembam kawan tu. Kawan sebelah tengok biar. Kawan lah, habis sembahyang lah, baru saya tengok dah. Dalam meninggal kawan tu. Ada kes ni pernah berlaku ni. Ini cerita betul, bukan cubaan ni. Bukan lakonan, cerita betul-betul berlaku. Kan. Jadi kalau berlaku macam itu, kita boleh berhenti? Boleh berhenti. Kita tengok, tolong dia kan. Angkat dia, kipas angin ke, paling kurang ngaju dia mengucap. Kalau kita tak tolong dia kan, dia terus tersembam, terus meninggal dia. Jadi boleh berhenti. Apabila orang itu dalam keadaan yang uzur, terdesak, kita boleh berhenti solat. Tapi kalau saja-saja tak boleh. Kan Allahu Akbar. Dengar orang bunyi loceng rumah. Teng tong, macam rumah saya lagi loceng kan. Teng tong, teng tong. Teng tong. Bisin pun dia menorong sembahyang tak boleh. Teng tong, teng tong. Kita pun bokok dengkap, orang tengah sembahyang ni bisin tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti kan. Baik, itu dalam bab tadi ni. Sembahyang tadi ya. Okey, baik, sama lagi. Tanggungjawab ini menuntut supaya mereka menolak kehendak hawa nafsu yang sesat jauh dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi sebab tu kalau pemimpin tu lari daripada kitab Allah, dari sunnah, rosak. Taraktu fikum amran lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulillah. Taraktu fikum amran, tidak akan sesat seorang itu selama-lamanya. Kan sekiranya berpegang kepada amrain, apa dia? Lan tadilu, amrain. Apa amrain tu? Kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang tu bukan maksudnya pegang je. Kemana tu? Pegang Quran. Ngapai ustaz ngajar semalam dia kata kalau pegang kitab ni tak ada sesat, bukan pegang itu maksudnya. Pegang tu kita beramal ikut panduan yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kan? Ya. Begitu juga menolak pendapat yang dhaif dari ulama yang menyeleweng. Menjelaskan hadis sahih dan dhaif yang terdapat dalam kitab sunnah dan masanid berdasarkan kepada kaedah illa. Apa dia? Hadis dan al-jarhu wa ta'dil. Ya, berpandu kepada al-jarhu wa ta'dil. Baik tuan-tuan ya. Biasa tak dengar baru ni ya? Ada tak dengar baru ni? Cerita mengenai isu isu bank. Dengar tak? Ada tengok YouTube ke, YouTuber ke, dalam TikTok ke, mengenai bank. Ada satu ustaz tu dia kata semua bank yang ada di negara kita ini semua riba. Walaupun bank itu bank Islam. Ni kita ni udah semua riba, masuk neraka kita semua. Kan? Ada tengok tak dah? Tak ada. Saya kat masjid pada kali saya ada ulah tu sana bawah ni. Kan? Sahabat datang masjid tadi dah dengar. Kan? Isu tu. Dia kata semua bank. Sebab isu cerita macam ni dalam YouTube tu, cerita mulanya keluar macam ni ceritanya. Ada anak murid yang tanya, kan? Ustaz, dia kata, macam mana nak buat pinjaman bank? Cara Islam. Dia kata, nak pinjam pergi bank yang paling murah sekali bayarnya. Dia kata anak muridnya, habis tu bank tu kalau bank Islam macam mana? Dia kata semua bank ni, dia kata riba. Bank Islam pun riba. Dia kata kan, itu pandangan dia lah. Dan beberapa kawan-kawan dia macam tu juga pandangannya. Sedangkan tuan, kita wujudkan bank Islam ini dan bank-bank lain, Islamic banking kan, Maybank ke public bank kan, dia ada kaedah-kaedah dia. Memanglah bukan itulah yang terbaik, yang sebagaimana yang Nabi aturkan dalam muamalah Islam. Tetapi paling kurang kaedah itu diterima pakai oleh para alim ulama, oleh mazhab-mazhab ni supaya untuk
Jauhkan kita daripada riba. Kan? Sebagai contoh, saya contoh tuan-tuan. Dulu kita PKP, ingat PKP? PKP ingat? PKP dulu kalau bank-bank lain, ya, kalau dia buat pinjaman, ya, kereta ke rumah ke, bank bukan cara Islam. Dia punya pertambahan duit tu bertambah. Tapi bank Islam tidak, dia kekal. Walaupun masa tu ada Harari, ingat tu? Yang tak bayar tu kan? Kalau orang tak bayar, tambah tak dia pertambahan? Bayar tak? Kalau bank lain bertambah. Kalau konvensional bertambah. Sebab tak bayar. Berapa bulan tak bayar? 6 bulan tak bayar. Setahun tak bayar. Oi, banyak dia punya bunga tu, yuk. Tapi bila kita buat cara Islam, tak bertambah. Kan? Dia kekal macam tu. Satu. Yang kedua, macam kita buat Islam, beli rumah cara Islam kan. Kalau beli rumah konvensional yang tanpa akad ini, tanpa akad, kita beli rumah, contohlah rumah tu 150,000, kita bayar 150,000. Tapi akhirnya kita bayar rumah tu kan 150,000. 250,000 contoh, tambah 100,000. Jadi yang 100,000 tu bunga tak? Bunga. Itu jadi bunga tu. Jadi dalam Islam, untuk mengelakkan berlaku kes yang sedemikian, kita buat akad. Akad terus kepada 250,000. Walaupun harga rumah asas 150,000. Tapi bila akad 150,000, kita bayar 150,000 lah, kita bayar. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, kita dapat menyelamatkan kita daripada kaedah riba. Walaupun dia ada pertambahan, tapi bila ada akad itu menyelamatkan kita daripada riba. Kan? Kan? Baru-baru ni isu lagi mengenai ini cerita waktu saya pergi ni lah. Saya masuk tafakuh haji. Tafakuh fiddin, tajuk haji. Sekarang ni ada boleh pula. Tuan-tuan, ada pandangan boleh meminjam duit bank untuk pergi haji. Dulu-dulu tak boleh kan? Dulu Indonesia biasa buat dah pinjam bank ni, tapi Malaysia tak ada buat. Tapi setelah diperbincangkan, ya, tambah-tambah sekarang ni, ya, kalau nak pergi haji, kumpul duit banyak-banyak, udah tua baru boleh pergi. Umur berapa? 65. Cek udah lebih pula kencing manisnya. Kan? Dia had 85 je, ke bawah boleh pergi. 85 dengan 10 kemudian jumpa doktor pakar, jumpa klinik kerajaan. Demo pun tak luluskan, tak boleh pergi. Kalau 10 kata, tak boleh pergi. Jadi kalau kita pinjam bank, tuan-tuan, kita muda lagi umur 40, 50 kan. Belum 60, belum lagi umur 70. Tapi dengan syarat pinjam bank ini digariskan bahawa mesti pinjaman itu secara Islamik. Bank cara Islam. Tapi kalau kita ikut pandangan yang tadi saya cerita mula ni, tak boleh lah sebab semua bank riba lah. Mangkul kita kan. Tapi kalau kita mencari Islam boleh. Dan satu lagi syarat, kita ada istita'ah. Maksudnya apa dia? Kita ada kemampuan untuk bayar balik. Ya. Bank pun bagi pinjam, kalau orang mampu bayar pun dia cik megat ya. Kalau tak ada mampu bayar, tak bagi dia pun. Betul tak? Jadi tuan-tuan, kita mampu bayar, maka bila pinjam tu, itu diharuskan untuk menyebabkan kita boleh pergi mana? Pergi Mekah Al-Mukarramah. Umrah memang dah ada orang buat pinjaman. Umrah ni banyak. Koperasi lah apa tu boleh. Haji ni jangan orang buat lagi. Baik. Saya ulang balik tuan-tuan. Apa dia kata? Kaedah illa hadis dan al-jarhu wa ta'dil. Apa maksud al-jarhu wa ta'dil tuan-tuan? Maksudnya ialah iaitu kritikan dan celaan. Bermaksud kita boleh buat kritik. Kan? Dan celaan kepada seorang itu. Tetapi kritik dan celaan itu istilah ada asasnya. Ya, ada asasnya. Ataupun at-ta'dil itu kita buat pujian ataupun pengiktirafan kepada seseorang itu. Itu maksud. Ya, al-jarhu wa ta'dil. Baik, sambung lagi. Tanggungjawab mereka yang lebih besar ialah melaksanakan tanggungjawab an-nasihah untuk para pemerintah. Ya, untuk para pemerintah dan rasulnya. Pemerintah untuk para pemerintah iaitu dan menyeru mereka supaya berhukum dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Berhukum dengan kitab Allah dan sunnah rasulnya. Maksudnya tuan-tuan, mengambil Al-Quran sebagai panduan hidup dan sebagai panduan hukum. Tapi hari ini kita tak lagi dapat melaksanakan panduan hukum Islam ini.
Apa contohnya? Hukum Islam, hudud. Kan? Kalau mencuri, potong apa? Potong tangan. Kita tak lagi mampu melaksananya. Kalau orang berzina yang belum kahwin, kena rotan. Yang dah kahwin, kena rejam. Orang mengumpat, potong. Ada potong lidah? Tak ada. Jangan pandai-pandai pula, potong lidah pula. Jangan tidur pula ni. Awak dengar, tak dengar, tidur, tak tidur. Ustaz kata, orang mengumpat, potong lidah hukumnya. Mana ada? Kan sebab dia tidur, dia ingat betul. Orang maksud seronok, dia ngantuk je kan, panggil lawak-lawak. Dia kata betul pula kan. Tapi ada satu hukum yang boleh dibalas dengan bunuh. Qisas namanya kan. Kan qisas, bunuh balas bunuh. Maksudnya kalau bunuh balas dengan bunuh, patah gigi balik. Itu hukumnya, nama hukumnya qisas. Ya, okey, baik ya. Sesungguhnya Allah akan menghisap mereka sekiranya mereka cuai melaksanakan tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika cuai, Allah Taala akan iaitu sekiranya mereka cuai melaksanakan tanggungjawab ini, ya, akan menghisap mereka. Itu bukan sebenarnya kan. Itulah maksudnya, ya, bukan senang ya untuk menjadi pemimpin ni. Pemimpin ni tuan-tuan, kalau dia baik, beramal ibadat, taat kepada Allah Taala, ikut hukum Islam, dia adalah orang antara orang yang awal yang akan menjadi, iaitu akan masuk syurga menjadi pemimpin untuk umatnya. Tapi kalau dia pun menyeleweng, dia ngelewar, dia adalah pemimpin yang akan masuk dalam neraka Jahannam. Dan neraka yang paling bawah. Waliya'udzubillah. Maknanya besar. Pemimpin ni lagi besar pangkat, lagi susah jawabnya. Lagi besar pangkat, lagi besar amanahnya. Lagi besar pangkat, lagi besar tanggungjawabnya. Betul tak? Kita yang memimpin rumah pun rasa letih tak? Pemimpin utama rumah dengan anak-anak itu di rumah. Kalau pemimpin tu ketua jabatan, lagi besar pangkat, memang bunyi cu. Apa kerjanya? Pengarah. Tapi bukan sana tanggungjawabnya. Lagi berat kan, lagi banyak yang kena ditanggungnya kan. Baik, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, Inna afdalal jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Maksudnya sungguhnya jihad yang paling afdal ialah menyatakan kebenaran di hadapan pemerintah yang zalim. Itu yang paling afdal sekali. Macam siapa? Nabi Musa pergi berjumpa dengan siapa? Fir'aun. Idhab innahu tagha. Idhab ila Fir'aun innahu tagha, ya. Quran kata, idhab, pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun kerana sungguh ialah tagha, tagut, arah Fir'aun ini. Jadi Nabi Musa pun pergi bertemu dengan Fir'aun. Nabi Musa ni kuatlah kan Nabi. Jadi akhirnya Nabi Musa bila berjumpa dengan Fir'aun, Fir'aun nak bunuh dia balik, betul tak? Sehingga kan Nabi Musa melarikan diri sampai menyeberangi laut apa? Laut Merah. Ya, bukan Laut Cina Selatan. Laut Merah. Dalam apa kajiannya, dia mau tengok tempat yang Nabi Musa lalu yang dikejar oleh Fir'aun tu, ada jumpa roda kereta kuda Fir'aun tu dalam laut tu. Jumpa dia punya roda dalam kajiannya, ya. Dia mau jumpa, maknanya waktu Fir'aun mengejar Nabi Musa tu, dah sampai tengah-tengah tu, bila Nabi Musa dan kaumnya, ya, sampai lepas ke sana, Nabi Musa ni kaumnya Bani Israel lah, Nabi Musa ni, ya. Fir'aun ni daripada bangsa Mesir, ya, bangsa Mesir lama, bukan Bani Israel lah. Bangsa yang berbeza. Jadi bila dah sampai tertutup balik, maka Fir'aun ni bila laut ataupun napasnya dah sampai ke hukum ni, baru dia mengaku Tuhan Allah itu, Tuhan Musa itu, Allah itu Tuhan dia juga. Tapi waktu itu tidak lagi diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya Fir'aun mati. Mati, dimumiakan. Mumia ni maksudnya mayat itu
macam apa tu, dikeringkan, dihidup baliklah mumia tu kan. Diawetkan. Itu apa sebab? Sebagai bahan bukti. Inilah Fir'aun, yang mana dia ni seorang yang zalim kepada kaumnya, kan? Itu dia. Justru untuk jadi pemimpin ni bukan satu perkara mudah, ya. Ada tanggungjawabnya. Apa di antara tanggungjawab pemimpin ni? Pertamanya ialah menegakkan agama dan syariat. Pertamanya, pemimpin ini wajib memastikan agama Islam dipelihara, syariat dihormati, serta undang-undang negara tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip asas Islam. Mereka memastikan masyarakat dapat mengamalkan agama dengan aman. Maknanya kita boleh laksanakan agama dengan aman, sentosa, maka itulah tanggungjawab sebagai seorang pemimpin. Satu. Dan kita tuan-tuan tak ada ni. Yang kedua, menjamin keamanan dan ketenteraman. Bermaksudnya, tugas utama pemimpin ialah menjaga keselamatan negara daripada ancaman luar dan dalam. Ini termasuk mengurus pasukan pertahanan, ya, pasukan polis, serta memastikan undang-undang ditegakkan dengan adil. Maksudnya jangan pilih bulu. Ikan bilis kena tangkap. Ikan jerung lepas. Kan? Contoh kan. Dulu jadi polis dulu payah juga, ya. Bukan senang, kan. Kadang-kadang bila tangkap seorang tu, anak orang besar-besar kan. Bila anak orang besar-besar, kan, ada pula orang besar tu datang ngabur macam ni, orang atas, bukan kita nak buat, orang atas, orang atas lagi, tuan-tuan, lepas. Bukan senang. Tu yang dikatakan bila anak-anak jerung lepas, ikan bilis kena, tuan-tuan. 2. Nombor 3, menegakkan keadilan tanpa memilih bulu. Tadi saya sebut tadi. Pemimpin Islam mesti berlaku adil kepada semua rakyat tanpa mengira kaum atau status. Keadilan menjadi asas kemakmuran dan menghindarkan penindasan dalam masyarakat. Itu sebab Nabi, ya, waktu berlaku kes-kes kecurian, Nabi kata apa? Sekiranya iaitu Fatimah anakku mencuri, maka ia juga akan dipotong tangannya. Ya, jadi makna Nabi ni dia tidak pilih bulu. Walaupun kalau anaknya sendiri mencuri, Nabi tetap akan potong tangannya. Uish, senang nak buat ni. Kalau kita hari ni tak. Kalau kita hari ni bukan senang nak buat benda-benda macam ni, ya. Tapi Nabi tidak sebegitu. Tapi kalau kita mampu melaksanakannya, itulah yang terbaik. Yang keempat, menguruskan ekonomi dan mengagihkan kekayaan secara berkat. Apa maksudnya? Pemimpin bertanggungjawab memastikan sumber negara diurus secara telus, menghindari rasuah, serta memastikan kekayaan negara dimanfaatkan untuk rakyat melalui pembangunan, pendidikan, kebajikan dan peluang pekerjaan. Maksudnya, tuan-tuan, itu ekonomi ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan rakyat akan mendapat nikmatnya. Jadi, tuan-tuan, bila kita mendapat nikmat, kita melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Ya, itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, melindungi hak rakyat dan kebajikan golongan yang lemah. Antara tugas besar ialah memelihara hak rakyat, termasuk wanita, kanak-kanak, warga emas, golongan miskin ataupun OKU. OKU ni apa? Orang kurang upaya. Kelainan upaya. Ya bagus ni. Orang kelainan upaya. Kan. Tapi betul-betul lah, kelainan jangan nipu. Pergi bilion, pergi apa, account server, pergi Aeon, dia parking tempat OKU tu. Keluar tu kakinya rekat apa ni? Elok dah jauh sikit masuk dalam depan, elok tegak je. Kan. Allah Ta'ala bagi betul-betul ini ya. Bagi betul-betul rengkat baru tahu ya. Kan. Ada satu kisah tu, cerita tu betul-betul saya dengar kawan cerita. Ada satu orang budak tu. Dia memanglah kayu sebelum tu. Dia kata kakinya tu rengkat sikit. Dia kata kaki ni tak guna betul rengkat. Dia marah kakinya. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala aksiden. Putus kakinya terus. Itu pakai kaki palsu. Lagi teruk kan. Tadi ada kaki betul, kaki palsu.
Kan jadi kadang-kadang kita punya mulut ni tak boleh je cakap macam tu ya tak. Kan Allah Taala akan berikan satu apa inzar, ibrah, peringatan kepada kita boleh berbuat demikian. Ada satu kisah tuan-tuan, satu kisah kawan saya cerita, ini cerita orang tabligh lah. Orang tabligh tu pergi satu surau tu. Surau ke masjid lah, bukan cerita masjid kot, pergi masjid asalnya. Dia cerita saya. Semalam baru dia cerita saya, jumpa dia. Kan sebab dia cerita tempat dia tu AJK sudah tak bagi masuk. Sini boleh orang tabligh masuk sini. Surau boleh ya. Tempat tu dia tak bagi. Tu dia kata ustaz, kalau ustaz ngaji tu ustaz kabul lah jemaah situ, dia kata bagilah. Dia kata 21 tahun dah tempat tu orang jemaah tabligh tak masuk. Dia pun tak bagi masuk. Kalau tempat saya Seri Bayu tu bukan tak bagi masuk. Kalau masuk mau bagi dia mau makan kat demo lagi. Jamu dia makan biar dia seronok kan. Senang nak ke rumah orang tu. Nak jumpa orang tu boleh pergi. Pergi 3 orang pergi ngajak orang datang boleh. Tak lalu kita, saya pun tak lalu. Dia pun lalu pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian nenek. Kalau yang baik tak apalah. Yes, saya baik. Kalau yang jenis cengih sikit tu, macam pandai berbenul. Kan dia adik sama kan. Jadi nak cerita tadi tuan-tuan, ada cerita tu. Jadi dia pergi ke masjid, kata. Bila dia membuat malam, dia kan lepas maghrib pada bayan kan. Bayan ni maksudnya macam ceramah lah kan. InsyaAllah ni kita keluar ni. Lah kali siapa azam bagi nama. Kan. Imam tu marah lah. Bising wah bising. Kan siapa keluar dia marah. Dia kata akhirnya dia kata rasanya esoknya subuhnya ke bila ke imam tu tak ada suara tu. Hilang lidah, tak boleh bercakap. Tak boleh cakap. Dia sendiri dia kata yang ngangkat imam tu. Imam tu dah tumbang, tak boleh cakap, tak boleh dah. Allah Ta'ala bagi cash kepada dia. Itu cerita dia lah. Cerita dia. Jadi mana tuan-tuan, orang yang buat perkara-perkara baik ni, maknanya kita soalan larang kan. Kalau kita tak mampu nak buat, biarlah dia buat. Kalau kita mampu buat, buatlah. Keluarlah kita 3 hari ke 40 hari ke 4 bulan. Cumanya kalau kita keluar tu, kita jagalah. Nafkah anak isteri kita kena jaga, kena tinggalkan. Jangan tinggal macam tu je. Ini keluar-keluar, anak bini tinggal macam tu je. Serupang tak bagi. Jenuh kawan tu jadi minta sedekah pula ke orang. Orang pula ngantor nasi ditarik ke rumah kan. Kan? Tu kena jagalah. Kena jaga nafkah tu. Kena jaga peradaban, akhlak tu. Tu ya. Jadi, tuan-tuan, kalau kita tak mampu keluar 3 hari, 40 hari, kalau dia mau keluar, biar dia mau keluar, tak apa. Kita doakan saja. Bagi peluang dia kan. Seterusnya sikit lagi ya. Membuat keputusan secara syura, pemimpin ni ya. Dalam Islam, pemimpin perlu merujuk dalam bermusyawarah ya. Perlu bermusyawarat. Kena tanya, kena bincang dengan iaitu kabinet-kabinetnya. Bincang dengan ulama, bincang dengan pakar-pakar, bincang dengan wakil rakyat. Supaya bila ada syura ni dapat kata sepakat yang betul-betul bernas. Kan, tidak sifat diktator. Semua tak ada. Ni tak ada kan. Ada musyawarah. Kemudian yang ketujuh, pastikan pentadbiran bersih daripada rasuah. Dia bisa menjadi contoh kepada orang lain. Integriti, rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan. Dilarang keras dalam Islam ya, ada penyelewengan. Dia beritahu jangan meleweng, jangan rasuah. Tapi dia sendiri yang rasuah. Ya, rakan taulan dia sendiri yang rasuah. Macam mana nak orang nak percaya dia? Kan. Yang ke-8, mendidik masyarakat kepada akhlak dan nilai Islam. Pemimpin bertanggungjawab mendorong rakyat ke arah ke akhlak mulia seperti amanah, berdisiplin, tolong-menolong dan menjauhi maksiat serta kerosakan moral. Jadi pemimpin contoh. Jangan dia pula tunjuk contoh yang tak baik, dia pula karaoke, dia pula dandut. Kan jadi mendidik masyarakat, orang tengok, wih, apa halnya pemimpin macam tu. Dan yang terakhir, yang 9, menyediakan kemudahan asas kepada rakyat. Termasuk pembangunan, infrastruktur, pendidikan, perumahan, akses air bersih, elektrik dan teknologi. Semua ini penting demi kesejahteraan hidup rakyat. Ini dah sebut materialnya tuan-tuan ya. Untuk menjaga iaitu keharmonian, kesejahteraan rakyat jelata. Itu antara perkara yang perlu dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Bila kita dengar ni, aku bukan pemimpin, damage je tu. Bagi kita rakyat biasa je kan. Mana tahu tuan-tuan kita nak jadi pemimpin, anak kita jadi pemimpin, kita mana tahu kan. Jadi itulah
yang digariskan oleh para alim ulama tentang bagaimana tugas seorang pemimpin itu. Jadi cukuplah untuk malam ini, insya-Allah. Masa pun dah tamat, tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita sambung yang ke berapa? Yang ke-6. Yang ke-7 yang mana? Tak ada, kita saya pun tak ada ya. Yang ke-8, yang ke-7 agaknya dirahsiakan. Rahsia Allah kot. Rahsia ini. Jadi kita sambung ke-8 lah. Yang 7 tak ada. InsyaAllah. Jadi marilah kita tangguhkan pertemuan kita pada malam ini sama-sama kita berdoa. Ya, tanya sini. Iyalah maknanya asal jam suri kita maghrib ya. Iyalah kalau sekarang keadaan yang masyaqqah, maksudnya meeting tu kita tak boleh keluar. Memang kalau keluar ada perlu kita handle majlis ke apa ke. Itu bolehlah diharuskan. Dalam keadaan yang terdesak. Hatta dia kata dalam kitab tu kalau majlis perkahwinan pun boleh. Dia buat jamak suri, majlis perkahwinan. Kalau orang ramai datang. Tapi kalau kan waktu pergi mungkin orang tu buat kenduri start pukul 3 kan. Pukul 3 tu kumpat tu ramai datang. Jadi boleh, tetapi tak digalakkan. Boleh diharuskan tetapi tak digalakkan. Tidak al-aulawiyat. Tadi yang kes masyaqqah tadi, yang kes yang kecil itu adalah al-aulawiyat, diutamakan, boleh. Digalakkan buat. Yang ini kalau kenduri kenara ni tak digalakkan. Kalau bersyarat ni dalam masyaqqah itu diharuskan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم جمعنا هذا كل جمع مرهما وتفارقنا من بعده تفارق مباركا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa guru-guru kami, dosa adik-beradik kami, dosa pasangan kami, dosa seluruh muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dapatlah ilmu yang kami pelajari malam ini, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kami amalkan dalam kehidupan kami, ilmu yang dapat kami sampaikan kepada orang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah usia kami, panjangkan umur kami, dalam keadaan kami sihat, taat, melaksanakan segala titah perintah-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkan segala penyakit yang ada dalam diri kami ini. Ya Allah, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin, permudahkan rezeki kami, luaskan rezeki yang halal lagi diberkati oleh-Mu. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang saleh dan salihah, anak-anak sentiasa mentaati perintah-Mu, mentaati perintah kami, istiqamahkan kami dapat ilmu-Mu ini. Ya Allah, istiqamahkan kami melaksanakan salat fardu berjemaah 5 waktu sehari semalam. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bukalah pintu hati kepada saudara mara kami, rakan taulan kami, ya tetangga kami, sahabat handai kami, agar mereka juga dapat menuntut ilmu bersama-sama kami, salat berjemaah juga bersama-sama kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang menadah tangan pada malam ini, yang berada di surau ini, tempatkanlah kami di alam barzakh sebagai taman-taman syurga kami, nampaklah kami di ahli syurga firdaus semua. Ya Allah, dan jauhkan adab neraka-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada tahun hadapan.